Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif bagi bijaksana, div kehormatan, para guru seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merapatkan asas kekuatan sesebuah negara. Persoalannya, apakah yang menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucap setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan falsafah perbangsaan yang membentukkan identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip tersebut, saya memilih untuk menghuraikan prinsip keluhuran perlembagaannya. Kerana di sinilah terletaknya asas kepada kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi dunia. Di dalamnya terkandung hak dan tanggungjawab setiap warga negara. Kedudukan institusi raja perlembagaannya, kebebasan beragama, pembahagian, kuasa kerajaan serta jaminan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada sesiapa yang mengatasi perlembagaan. Ini asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekelip mata. Malangnya terdapat segelintir masyarakat yang mudah mempercayai berita palsu, menyebabkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan kenyataan berbaur kebencian tanpa menyelidik kebenaran. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar nilai murni, malah boleh menggugat keharmonian negara. Sidang hadirin sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan, mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecah belahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara pula mengajar kita agar menghormati institusi raja perlembagaannya yang menjadi lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang dihormati, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada hubungan sesama manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, adab semakin terhakis. Kata-kata yang kasar, fitnah dan penghinaan semakin mudah ditularkan. Sedangkan masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mampu berbeza pendapat tanpa memusnahkan silaturahim. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pewaris negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar menghafalnya, tetapi amalkan
dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang beretika. Semak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis dan hormati sebelum mengkritik. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Ketiga, pupuk semangat perpaduan. Hormatilah kepelbagaian budaya, agama dan bahasa kerana itulah keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Sebaliknya, peluang untuk saling memahami. Hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman pernah menyatakan bahawa kekuatan sebuah negara terletak daripada perpaduan rakatnya. Perpaduan pula tidak akan dapat dipertahankan tanpa menghormat perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup, bukan sekadar lafaz di bibir. Jadikan keluhuran perlembagaan sebagai benteng yang menyatukan rakyat. Kedaulatan undang-undang sebagai jaminan keadilan, kesebanan dan kesusilaan sebagai budaya masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara sebagai lambang patriotisme. Serta kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas pembentukan insan yang berintegriti. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin sebuah menurung sejenak. Jika kita ingin mewarisi sebuah negara Malaysia yang aman, jangan hanya membaca perlembagaannya. Fahamilah maknanya. Jangan hanya melafazkan rukun negara, hayatlah semangatnya. Dan jangan hanya mencintai negara dengan kata-kata buktikan. Cinta itu melalui tindakan. Sesungguhnya, keluhuran perlembagaan ialah nadi perpaduan dan pergaulan. Ialah jiwa Malaysia. Sekian, terima kasih.